kau. Kau ni betul menyusahkan mak dengan abah tau. Kalau aku tahu kau macam ni, aku tak bela kau daripada kecil. Kau berapa sekarang? Kau ingat, aku amat sangat kena duduk dengan kau. Aku duduk sini pun sebab mak dengan abah, kau tahu tak? Kak nak order aja kak? Nak yang tu. Macam satu. Okey. Okey, baik. Halo Long. Adik. Ya, Bila Long. nak balik? Dah nak buka ni. Kejap Long. Adik tengah order air ni Long. Adik kat Air, kedai adik beli kat air. cafe. Ya. Ramai Okey, orang ni Long. Kejap Adik balik Kejap, lah. Long. Ibu Kejap lagi adik dah balik, masak okey? sedap-sedap kat rumah ni. Boleh Long. Kejap lagi Baik. Elok-elok jalan balik adik. Baik, Long. Okey, Bye-bye, Long. sayang, adik. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya, sayang Long juga. Bye-bye. Untung hidup kau tak macam kehidupan aku. Kalaulah ada yang jaga aku macam tu. Aish, lantaklah. Tahun ni, tahun pertama puasa tanpa mak dan abah. Kalau dulu, abah yang kejutkan sahur, mak yang masak. Mak, abah, sesekali tu datanglah dalam mimpi. Bukan apa, orang rindu mak abah. Halo bos kita. Jap. Kenapa? Tak balik ke? Kata nak buka puasa sama-sama. Sekarang ni aku ada hal kejap. Sekejap lagi aku balik. Sekarang ni aku nak pergi hantar lauk dekat adik-beradik aku. Apa yang adik-beradiknya? Engkau tu, mak bapak engkau pun kau tak kenal. Ada. Aku ada adik-beradik. Cuma yang tak pernah lagi bawa jumpa. Baliklah, berbuka. Jal. Assalamualaikum. Jap. Aku ada hal kejap. Lagi aku call kau balik. Bang. Jap. Lama tak jumpa. Besar dah kau sekarang, Jap. Tak ada lah. Allah, Jap. Apa benda ni, Jap? Allah, tak ada apalah bang. Terima kasih, Jap. Ingat juga kau dekat abang dengan adik-beradik ya. Ada abang. Benda ni benda kecil je. Yelah, baguslah kalau kau macam tu. Ya, tak lupa daratan. Rejak kan dah janji dulu. Rejak akan sentiasa ada dekat belakang abang. Sekejap. Esok-esok kalau kau dah berjaya dekat luar sana, ya, Jap. Kau janganlah lupa adik-beradik kau yang ada kat sini, Jap. Bang, takkanlah saya nak buat adik-adik kat sini. Abang yang sayang saya dulu. Baguslah, Jap, kalau macam tu. Mana ada Long? Adik tak buat apa pun. Menipu Angah ni. Simpan air dekat aku. Mana ada? Aduh, basah ni. Astaghfirullahalazim. Korang ni macam anjing dengan kucing lah. Kalau tolong Along ni untuk masak berbuka, tahanlah juga. Assalamualaikum, Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Along kat sini. Ya, Long. Ada apa tu? Raya tahun ni kamu tak balik ke? Minta maaf, Long. Tahun ni kena ikut suami. Yelah. Kamu ni tahulah baru berkahwin. Takkanlah tak nak jenguk kat orang kat sini. Minta maaf sangat-sangat, Long. Family Syafiq tahun ni ramai raya belah dia. Adik-beradik dia semua kena ada. Tak apalah. Kalau macam tu, kirim salam je lah ke keluarga kamu tu.
Okey? InsyaAllah. Alung dengan orang-orang kat sini semua rindukan Angah ni. Lain kali Angah balik raya sana ya. Baik. Okey, selamat hari raya lah ya. Selamat raya Long. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Long. Tahun ni tak balik raya ke? Adik tak balik raya lah tahun ni, Long. Adik busy, Long. Ni kan dapat tempat kerja baru, Long. Lagipun, adik kan dah berjanji dengan Long yang adik akan jadi antara yang berjaya antara adik-beradik kita, Long. Maafkan adik, Long. Adik rindu, Long. Alung pun rindu adik-adik Alung. Lembab sangat kau ni. Tak mahu bang. Kau tahu orang lapar? Kau puasa tak? Puasa bang. Kau puasa elok. Cepat sikit. Lapar. Terima kasih bang. Sabar banyak bang Biar bulan puasa orang kata. Apa bang? Hati-hati balik. Assalamualaikum. Salam bang. Engkau ni pandai hutang memang tak ada bayar macam ni. Aku dah ujung bulan ni kau bayar. Aku tak kira. Ujung bulan Ujung bulan. Bang, meja 6, take away 1, belok ais 1. Cepat sikit Siap. Alright. Raya dah nak dekat. Tapi hutang tak habis lagi. Entah macam mana nak sambut raya tahun ni. Ya Allah, apa mudahkanlah urusan aku. Kau dalam. Boleh bos. Kau kerja yang simple macam ni pun tak boleh buat. Kau bodoh ke apa? Sorry bos, sorry. Bos kereta siap bos. Saya minta maaf pasal tadi kerana berkasar dengan kau orang. Tak apa bos. Terima kasih bos. Terima kasih. Awak balik hari ni? Tak niaga? Balik awal hari ni. Esok kan nak raya. Lagipun bolehlah aku buka puasa dengan korang. Macam mana ni? Niaga okey tak? Kurang sikit lah. Orang dah start cuti. Slow sikit. Ni, raya dah dekat ni. Baju raya dah beli belum? Nanti-nanti lah. Tahun lepas punya kan okey lagi. Kalau macam tu tak apalah. Baiklah. Semua dah ada hidang. Okey. Dah, makan dah siap belum? Siap dah ni. Boleh lah panggil dia orang semua turun. Oi, beres. Boys! It's time to eat ni. Oh, comel. Ada sate. Oh my god. Duit kau jatuh ni. Kau okey tak? Dah, jom lah. Kita pergi makan. Sate, nugget, nasi. Takkan 3 ni je tak? Betul juga. Takkan ini juga masak. Allah Akbar, korang ni tak bersyukur langsung. Hari ni kan hari last day puasa. Makan je lah apa yang ada. Dah, kau ni. Makan je lah. Ni songih. Dah. Pula.
Kita tunggu sampai berbuka. Tu, azan lah. Azan lah? Okey, tak apa. Aku baca doa. Angkat tangan. Cukup main telefon. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Astaghfirullahalazim. Siapa ngajar kau macam tu baca doa bulan puasa? Bagilah semua dengar. Dah, sudah. Biar aku baca. Aku tangkap tangan balik dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa rizqika aftalna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah. Kau ambil air dulu. Santai dah. Membuka, minum air dulu. Buat apa? Pasal berita. Lah, kau ni pasang berita banyak-banyak. Kita ni raya 6 orang je. Bukannya ramai pun. Tak apalah. Aku kan nak beraya dengan korang. Lagipun, aku baru nak mula. Dan aku nak agari apa yang masih ada. Kau nak apa? Kau call aku lagi ni. Kau balik je lah raya rumah mak kau tu. Bawa anak kau sekali. Kau tahu tak? Engkau dengan anak kau tu dah menyusahkan aku. Jangan call aku lagi. Faham tak? Anak cik dan juga isteri cik sudah tidak ada kerana mereka terlibat dalam kemalangan jalan raya di Serdang cik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Tuhanku. Lagu raya, play. Oi, bangun oi, dah raya. Oi, bangun. Dah pagi. Bangun. Dah pagi weh. Kita buat apa? Aku rasa kita buat macam biasa. Kita makan dulu. Okey. Apa korang makan dulu? Ini kan pagi raya. Bermaaf-maafanlah dahulu. Bersalam-salaman. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Kosong-kosong lagi. Kosong lagi kita. Ya. Allah. Barulah makan. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak perlukan segalanya untuk kembali. Cukup ada orang yang tak pergi walaupun banyak yang hilang. Bila dunia ambil segalanya, yang tinggal hanya cara kita jaga satu sama lain. Saya nak minta maaf kerana pasal tadi. Sekejap. Shot one, take four. Ready? Kalau aku tahu, aku... sorry. Baik. And action. Ada ni. Ada aku... gagap lah. Action. Sikit je ni. Allah, terima kasih. Betul sikit kau bawa ya? Sikit. Daripada Camp People ingin mengucapkan selamat
Raya ketiga ke rumah kawan-kawan, bekas murid satu tingkatan. Hati tak dapat bayangkan, riuh macam pasar ikan. La la la. Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Raya keempat yang istimewa. Siapa tu? Dia tengok siapa datang tu. Makan. Ya. Yelah. Korang ni, benda yang mudah pun malas. Siapa pula datang ni? Assalamualaikum, bos. Selamat Hari Raya, bos.